Ronda-ronda kita sekarang berada di sebuah lapangan yang dipanggil sebagai Bagan Datuk Waterfront. Kami berjalan-jalan serta meninjau apa yang boleh kami lihat dari waterfront ini. Ada awan mendung, tetapi ia tidak menutupi matahari yang masih tegak di atas kepala. Bahang panas matahari tetap terasa, tetapi dikurangkan sedikit oleh tiupan angin yang agak laju yang datang dari arah Selat Melaka. Masjid terapung ini ialah mercu tanda baru Bagan Datuk. Jelas dapat dilihat dari waterfront kerana lokasinya yang sangat hampir. Sesungguhnya Bagan Datuk Waterfront terletak menghadap muara Sungai Perak yang begitu lebar dan luas. Jambatan Bagan Datuk yang merentas Sungai Perak juga dapat dilihat dari waterfront. Objek terbesar di waterfront ini sentiasa menjadi perhatian pengunjung. Ia sebuah replika kapal yang dikatakan milik Sultan Perak yang pertama. Arca seni yang sedang anda lihat berkonsepkan kepada buah kelapa. Setiap arca yang tajam itu menggambarkan 3 bahagian buah kelapa, iaitu sabut, tempurung dan isi. Bagan Datuk Waterfront adalah mesra kanak-kanak. Kereta mainan disediakan untuk memastikan kanak-kanak yang datang ke sini turut bergembira.